Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat pagi. Hari ni 8.5. Okey, so lama aku tak buat ke udara, lama aku tak buat konten noh. Lama aku tak mengai. So hari ni aku kembali mengai. So permulaan panas badan kita mengai udang dulu. Aku dekat kampung dia tak jauh dekat dengan rumah aku. So hari ni tekong aku dia. Tekong mi. Mi jenggo. Dia ni customer lokan aku. So aku dia customer dia kawan aku ya. Dan dia racun aku mengai udang, aku lama tak mengai udang. So aku on hari ni dengan dia. Kita tengoklah ni baru parking. First spot kat depan alok keluar bekalan. Tengok macam mana tak ada kita naik atas air. Okay, so hampa yang tengok video aku macam biasa, jangan lupa share video aku semua orang, like dan follow, paling penting subscribe. Hampa boleh follow kat TikTok aku TikTok aku Babah Empire, boleh cari Babah Empire TikTok aku. Okay, so jom kita mengai dulu. Lagi ada strike, ada hasil aku update. Okay, stay tune kawan. Okay kawan, alhamdulillah hasil yang ketiga. Maggi lah. Janji udang galah. Nanti minggu depan, ayat depan kita pergi cari yang rangga-rangga lah. Ada pot dah. Okay, Maggi lah. Hasil ketiga. Tekong itu berapa tekong? Dua. Tekong dua. Tekong ketinggalan. Tekong pakai berapa batang? 2, 4, 6 batang. Aku pakai 3 batang. Tak apa. Janji kita pulun kau. Okey, jom kita mengai dulu. Ada kita dalam kita tengok tekong layan udang galah kampung dia. Oi, celuk. Jahat. Oi. Jahat. Makcik bawang. Okey, jom kita mengai lagi. Kita start aku update case. Stay tune kawan. Pam tekong. Tekong tak angkat tekong. Alhamdulillah. Gasak juga weh. Tapi sorry lah, aku tak ada action camera, aku rosak. So aku pakai kamera, pakai handphone lah. Tu dah. So tengoklah dalam masa dekat aku cari action camera. So aku nak start on YouTube balik. Nanti kita pelan-pelan lah. So hampa jangan lupa lah share video aku pada semua orang lah. Sebab apa aku perlukan pertolongan apa untuk watch time. So tengok video aku sampai habis. Okay, so kita mengai dulu. Sekejap ada start aku update. Okay, stay tune kawan. Tekong kita. Tekong kita. Kejar. Lama menyepi tekong kita. Makcik bawang. Aduh, sakitnya. Okay, jom kita mengai. Kita start aku update. Okay, stay tune kawan. Tempat yang ke pokok tak ada, puas musim lah. 500. Tu dia hampa tengok. Weh tu. Wok. Tu. Mana? Tu wok tu. Nampak tak wok tu? Tu wok kat situ. Tu kat situ. Ni dah patin. Tu kat buah. Kuat wok kat situ. Dah dapat patin buahnya. Dia baru dapat boleh saya yang boleh dibanggakan akan pun dia. Alhamdulillah. Okay, jom kita mengai. Start dia aku update. Okay, stay tune kawan. Alhamdulillah weh. Tu dia galah biru yang pertama. Yang pertama hari ni ya. Mi di mana? Tak aku main siapa tekong mana bawa tak? Tahu mi mana hilang. Mi? Tinggal kat pot sana. Mi. Oh mi. Alhamdulillah. Gaduh aku mengal lagi. Aku tak ada record, sorry. Aku tak pakai action camera. Kalau aku pakai action camera, insya-Allah aku boleh record. Tapi tak ada record. Tu dia. Elok. Okey, jom kita mengal lagi. Kita start aku update. Okay, stay tune kawan. Alhamdulillah kawan. So kita pindah ke spot baru Siapa nampak dah tu? Nampak. Dah. Ni dah sepik biru kampung Diu. Kampung Diu sepik biru. Hangpa tengok. Cak. Tekong merajuk. Tekong hati sudah hitam. Alhamdulillah. Rancak. Okay, siapa nak main kampung Diu, hampa boleh main Roger Tekong Mi. Nanti aku bagi nombor telefon dia dekat bahagian description. Hampa boleh Roger dia dah. Servis padu punya bang. Tu dia saiz dia. Jarang kampung Diu jumpa saya macam ni. Tapi alhamdulillah dia punya spot padu-padu. Ada pot padu-padu. Pot sak-sak. Lagi aku tengok tunjuk hasil keseluruhan kat hampa lah. Okay, so jom kita mengai lagi. Sekejap ada start dia aku update. So aku minta maaf kat hampa. Memang yang udang memang pesta. Tapi aku tak ada record sebab
Aku tak pakai action camera aku rosak. So aku pakai handphone, so aku record dah naik dah lah. Kita dia dah kat tekong kita slide, aku record lah dia slide tapi tak ada rakam dia dah. Dia dah buat naik udang tu. Okay, so jom kita mengai lagi. Lagi ada style dia aku update. Okay, stay tune kawan-kawan. Oi, dahsyat. Oh, alhamdulillah. Weh, tekong buh dulu lagi haban dia lah ni. Tempat dia lah ni. Okey, jom kita dah bawa pindah tempat lain. Tempat tadi kurang. Pindah tempat lain. Oh, ikan balas aku melengkung. Jom mengalir lagi dah style dia kau dia. Okey, stay tune kawan. Wah, udang besar. Oh, dah. Oh, patin muncung. Tengok. Kias bot ni baru naik tekong buat naik. Aku buat naik ikan tekong buat naik ikan tekong ni. Kita tengok lagi macam mana. Ada umpan pun tinggal bekas lagi nak habis ni. Okay, so insyaAllah hampa layan lah tip mengai udang aku sementara ni. Aku tengah gila udang lah ni. Kita lay on udang je dulu. So nanti kita ikan, kita on ikan pula. So kita lay on udang, kau pun lay udang. Okay, so jom kita mengai lagi. Saya ada start aku update. Okay, stay tune kawan. Oi, nak terbang rut. Sak mana udang tak tahu. Telur tarik. Naik gini, naik biru ni macam aku jaga. Sekarang ni main lu. Mana. Lambat betul nak naik. Mesin kerukrak lah. Oh, dia gorgon. Betul gorgon dia. Pati kampung dia. Pati kat masin. Okey, jom kita mengaji tak kira start live kau update. Okay, stay tune kawan. Oh, tekong kita mengganas. Oh, udang telur. Udang sekot RM1. Udang sekot RM1. Okey, so ni pot kami yang baru. Pot yang tadi lah, yang berhenti tadi tu. Aku baru boleh sekot udang. Tekong boleh 2 ekor lah. Okey, jom. Jam dah pukul 4 dah. Lagi sejam lebih lagi. Tengok lah lagi. Ada start live aku update. Okey, stay tune kawan. Alhamdulillah kawan. Selesai dah trik aku hari ni. Alhamdulillah. So, jom belanja hasil kat bawah. So, ni dia aku punya hasil hari ni. Adalah taklah banyak. Adalah kot dalam sekilo lebih 2 kilo kot. Adalah jadilah ada mani-mani. Lama tak main udang. Ni mampu ya. 3 ekor. 3 ekor mampu ya. Dah sayang ya. Buah sup air ya mampu ya dia. Ni tekok lagi. Okey, ni hasil aku. Alhamdulillah. So tengok hasil tekong. Tekong kalah umpan dah. Tekong surrender dengan aku hari ni. Tekong kecundang. Tekong kasar apa tengok tu dia. Oh, ni satu ada lagi tak? Ada lagi. Aduh, gasak gila weh. Kalundu ni ikan bangla. Kau punya gasak. Tu pengalaman aku ni ke first time lah. Sebab semua hidup aku main mengai kampung dia. Mengai udang ni lah paling syok hasil. Oh dah. Patai kau tu. Ni 10 kilo lebih. Ni penuh tutung. Ni lagi. Okey, so kawan, ni lah sepanjang aku mengai kampung dia mengai udang, ni lah pengalaman paling alhamdulillah paling padu bagi aku sebab aku mengai kampung dia dah banyak kali lah tapi tak pernah dapat lagi yang sepik biru. Kebiasaannya saya sepik kuning dengan Maggi lah. Macam saya ni memang tak pernah aku dapat lah. Saya ni biasa yang aku dapat saya Maggi lah. Saya ni kira paling besar lah sepanjang aku duduk main kampung dia. Ni paling besar lah kalau aku main kampung dia. Macam ni lah. Saya ni biasa saya ni lah. Okay, so ni alhamdulillah ni kira tekong ni padu lah. Dia ada pot yang best. So siapa nak main boleh roger dia. Tekong mi lubuk buntak. So nanti aku akan tinggalkan nombor telefon di bahagian description. So insyaAllah ayam depan mana lagi 2 minggu aku akan turun ke pot lama aku dekat kawasan apa ni Buangui Kuala Kurau, Sungai Kurau. Aku akan turun dengan dia. Aku bawa dia pula kali ni. Kami sewa bot, aku akan bawa dia pula pergi main belah sana. Sebab sana gila-gila memang padu mantap. Okey. So kami pun nak gerak balik lah. Dan insyaAllah dalam 24-25 akan ada trip. So insyaAllah aku akan update, sentiasa update video balik lah selepas ni. So aku minta support aku balik lah.
Okay, so yang tengok video ko macam biasa, jangan lupa share video kepada semua orang, like dan komen di bawah. Paling penting subscribe kawan. So jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.